Hai guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review XADV 750 yang paling hot, paling viral dekat pasaran. Alright, dia skuter tapi adventure, tapi dia punya style macam bawa motor sport. Memang syok lah. Yang paling viral, paling hot dekat pasaran. Kita bawa motor yang recon unregistered, kita bawa motor daripada Japan punya, belum register lagi. Okay, harga start daripada harga 80 hingga 88,000. Kita tunjuk you satu-satu. So ini kita tunjuk you antara salah satu batch yang baru sampai lah. Nanti esok kita akan up lagi yang batch lain punya. Alright, XADV 750 unregistered recon unit, import daripada Japan. Kita free warranty 5 tahun bagi korang. Harga start daripada 80 hingga 88,000. Ada free warranty 5 tahun, unregistered, line new condition ataupun good condition. Lepas tu kalau korang beli, boleh register nombor baru, keluar gelang baru. Interest kalau buat loan sama rate dengan motor baru. Alright. Lepas tu ada free warranty 5 tahun. Nak trade in pun boleh. Seluruh Malaysia punya penghantaran boleh tolong uruskan, termasuk Sabah Sarawak. Alright, kita tengok satu-satu dulu. Alright. So first, so korang kalau minat yang mana satu, lepas kita review, you screenshot saja. Nanti kita bagi korang detail. Alright. Yang first kali ni, lot number 0521. Alright, kalau you PM kita bagi tahu, kita biasa stream dot number lah. 0521 punya dot number. Dia make 2021. Kalau korang beli akan register 2026. Geram barulah, register baru. Boleh register nombor baru. Okey, ini 2021 punya year make, harga 83,000. Warna hitam metallic. Alright, motor semua baru sampai. Kita tengok. First, korang tengok handleguard dah ada. Dia tukar yang besar. Sinar dah ada LED original. Lepas tu ini ship dia tambah punya. Bagi untuk potong angin punya. Dia tambah. Lampu LED lah, version 2. Alright, USD fork warna gold. Nissin punya kaliper kiri kanan, double disc brake depan. Tayar masih ada around 50%. Pirelli Diablo Rosso Scooter 120/70/17. Okay, kita tengok tepi. Lain semua standard lah, warna hitam kilat, hitam metallic. Tayar belakang pun sama, masih ada around 50%. Rosso Scooter Pirelli lah. Alright, pakai tayar size 150/60/15. Alright, semua standard lagi. Okay, pusing dah around. Okay, semua standard. Motor pakai keyless macam biasa. Kita tengok meter dia. Alright, mileage 21,000 saja. Ada mode dia, korang tengok. Sekejap Ada mode range, gravel, user, sport, standard. Right, kita start bagi korang dengar. Alright, 2021 punya year make, harga jualan 83,000, warranty kita free 5 tahun. Boleh cash, boleh loan credit. Loan credit minimum deposit kosong pun boleh apply. Ataupun loan bank. PM kita untuk dia punya TNC. Kalau korang ada credit card, limit kalau cukup, bayar guna credit card. Kita buat easy payment installment dengan bank korang up to 5 tahun. PM kita dulu untuk dia punya TNC. Kalau nak join motor, kena trade in motor, boleh PM kita. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kalau korang minat yang hitam metallic ni, screenshot bagi kita. Alright. Alright guys, kita ke next. Yang ini dia lain sikit. Dia siap dengan 3 box. Alright, ada siap dengan 3 biji box dah ada. Alright, dia make 2021 juga, unregister. Kalau korang beli, register baru, geram baru, geram 2020, register 2026. Unregister lah. Ada free warranty 5 tahun, unregister, good condition punya motor. Alright, so harga jualan kita nak offer untuk ni 80,000, korang dapat full accessory. 80,000 sahaja. Alright, ada free warranty 5 tahun. Minimum kalau credit loan pun deposit kosong, full loan boleh apply. Bank pun sama boleh apply. PM kita untuk dia punya detail. Alright, so bulanan anggaran 1,200 lebih 7 tahun kalau credit loan. Lepas tu kalau penghantaran seluruh Malaysia boleh tolong uruskan. Kalau nak join motor, kena trade motor pun boleh PM kita. Kalau kata you ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card. Kita buat EPP, 0% interest installment dengan bank korang. Up to 5 tahun installment. PM kita untuk dia punya TNC, dia punya terms dulu. Okay, so yang ini korang tengok, windshield dia dah tukar yang panjang lah. Ini stiker kita boleh tolong buang. Ini dulu dia tambah stiker, kita boleh tolong buang. Windshield dia dah tambah panjang tapi adjustable. Memang adjustable naik turun. Tapi shield ni pun dia dah ada. Dia dah tambah. Lampu LED. Dashcam. Crash bar. Spotlight 1 set, 2 set. Okay. Dengan ini ada slider lagi. Nissin punya kaliper kiri kanan, double disc brake depan. USD fork warna gold. Hitam metallic juga, hitam kilat juga. Okey, ini bag dah ada. Honda punya bagi sekali.
pemijat full race yang tengah ada. Exhaust punya slider ada. Okey, siap dengan box. Korang tengok, pergi belakang dulu sebab sempit sikit. Okey, siap 3 box memang untuk XLDV ya. Okey, Heco Baker punya box 3 biji memang untuk XLDV. Splash guard. Ini box saja pun dah rasa 4,000 lah rasanya. Alright, dah full lah. Ini pemija, tapas semua dah ada lah, cukup. Okey. Jom kita tengok. Okey. Yang ni mileage 55,000. Tapi kita offer harga 80,000 sahaja. Alright. Range, Gravure, User, Sport, Standard, Range semua adalah Gravure. Kita start bagi orang dengar. Okay, engine semua standard. Ada free warranty 5 tahun bagi korang. Alright, kalau korang minat yang ini boleh screenshot bagi kita. Full accessory, crash bar, spotlight, box semua dah cukup. Tapi 80,000 saja. Free warranty 5 tahun bagi korang. Alright, original mileage. Okay, yang next. Next ini pun warna hitam metallic. Hitam metallic, year make 2021 juga. Kalau korang beli, register baru, register 2026 lah. Mileage 16,000 saja. Okay, condition memang tip-top lah. Harga jualan 83,000. Bulanan, kalau kredit ataupun bank, minimum deposit kosong. Bulanan anggaran 1,200 lebih ke 1,300 lebih 7 tahun lah. Kalau ada credit card, limit cukup, boleh bayar guna credit card. Kita buat installment dengan bank. Up to 5 tahun. PM kita dulu untuk dia punya TNC. Nak join motor boleh, nak trade motor pun boleh. PM kita untuk dia punya TNC. Alright guys. So kalau minat ini pun boleh PM kita. Kita tengok. Tayar pun pakai Braxton Battleac. Okay. 120/70/17 masih ada around 70%. Dashcam, USD fork, lifting caliper, crash bar, hitam kilat, handleguard standard. Okay. Semua cantik lagi, exhaust semua standard. Belakang punya pun Nissin. Tayar belakang, tayar standard kilang lagi. 150/60/17. Okay. Cuma cun lagi. Kita tengok. Alright. Sini. Ini siap ada USB port. Dia dah pasang. Okay, mileage 16. Sama juga ada mode range, standard, Gravure, User, Sport, standard. Okay. Kita start bagi korang dengar. Okay. Alright. Kalau korang minat yang ni pun boleh PM kita lah. Ini 2021 harga 83,000 unregistered punya unit. Okay. So yang next pula. Ini 2021 punya year make juga. Register kalau korang beri akan register 2026 lah. Ini warna grey, nano grey. Harga 83,000, mileage 26,000. Condition pun cun lagi. Jom kita tengok. Size 120/70/17 Bridgestone Battleac punya tayar. Masih ada around 60%. USD fork warna gold, double disc brake Nissin. Ini shift dah tambah. Standard punya handleguard. Okay, line semua standard. Tengok belakang. Tayar belakang, tayar standard Bridgestone juga. 150/60/15. Masih ada 85%. Okey, semua cun lagi. Mileage 26,000. Alright, kita start bagi korang dengar. Alright, kalau ini 83,000. Minimum deposit kosong, bulanan anggaran 1,200 lebih ke 1,300 lebih 7 tahun. Kalau pakai credit card pun boleh, janji limit cukup, bayar guna credit card. Kita buat EPP dengan bank up to 5 tahun, zero interest. PM kita untuk dia punya TNC guys. Kalau minat ini pun boleh screenshot bagi kita. Okay, yang last one untuk hari ini. 2023 punya year make, kalau korang beli, dia akan register 2026 lah. Keluaran baru juga. Free warranty 5 tahun bagi korang. Harga jualan 88,000, mileage 8,000 saja guys. Alright. Korang boleh tengok bulanan, kalau buat loan kredit, bulanan minimum deposit kosong, bulanan 1,300 lebih selama 7 tahun. Estimate lah. Kalau ada credit card pun boleh swipe guna credit card, buat installment dengan bank up to 5 tahun. Jom kita tengok. Tayar kilang lagi, depan belakang masih ada around 90%. Depan 120/70/17, belakang 150/60/15. Dia semua macam baru lagi. Okay, mileage 8,000 saja. Berkilat-kilat lagi. Alright, semua standard guys. Tengok tayar belakang, semua macam baru lagi. Mileage 8,000 saja. Ini 88,000. 2023 punya year make.
Okey. Okey, mileage 8,000. Okey, ini ada tambah USB port 2. Start bagi bang. Alright guys, kalau korang minat yang ni pun boleh screenshot bagi kita. So kita dah review 5 biji untuk setakat hari ni. Esok pun akan ada lagi kita tunjuk. So mana yang korang rasa minat boleh screenshot bagi kita. Kita bagi package kat korang. So kalau cari XATV boleh cari kita GCN. See you, bye.